kedai ramai terus orang. Cuba tengok ni. So kalau kedai korang makanan, restoran tak ramai orang, sebab apa? Sebab korang tak tahu strategi kempen. Buat konten tapi tak ada hala tujuan, itu menyebabkan orang tengok tapi tak datang kedai korang. Kenapa kedai di korang boleh tengok kat sini ramai orang datang? Saya jumpa beliau dengan strategi 101, korang boleh tengok dekat sini, yang di mana saya gunakan strategi kempen yang sangat menarik. Ini kempen dia, Wow Raya Offer, yang di mana free for all, korang boleh tengok. Dan seterusnya adalah dibuatkan set package yang besar. Siapa yang beli makanan yang besar akan dapat free gift. Cuba tengok gambar customer dia, happy dapat free gift. Yang di mana untuk dapatkan free gift tersebut ada strategi presentation. Cuba tengok video ni yang dia susun, dia punya senduk dia punya kuali dia. Bila orang datang kedai, orang tengok dia punya pedut-pedut tu, orang menyebabkan, aku nak dapat lah benda tu secara percuma, apa nak kena buat Dekat situ ada strategi menu yang di mana beli package 250 dapat benda tu. Itu menyebabkan customer nak beli yang lebih mahal. Sebab ramai orang kat kedai restoran, dia tak boleh nak upselling. Sebab apa? Tak ada menu yang mahal untuk dapatkan satu benda yang free. Itu menyebabkan sales korang boleh meningkat. So nampak tak? Kempen inilah yang dia buat konten. Cuba tengok konten-konten dia kat sini yang dia buat untuk promote Wow Raya Offer. Bila orang nampak Wow Raya Offer ni, itu menyebabkan orang datang kedai, ada tak Wow Raya Offer? Ada. Dekat situ sales dia orang boleh meningkat dan kedai pun ramai orang dan customer pun happy. So apa kita boleh belajar kat sini? Untuk business founder yang buat restoran F&B, fokus untuk bina kempen yang menarik untuk orang datang kedai. So benda ni yang saya share dalam strategi 101 dengan saya. Sebab saya akan customkan macam mana nak bagi ramai orang datang kedai. So kalau korang nak join 101 bersama dengan saya, ini harga dia. Baca caption kat bawah untuk berjasa 101.